Seni anyaman adalah jati diri etnik Kayan. Jika dahulu, rotan dan buluh menjadi pilihan, kini bahan moden mula mengambil tempat. Walau bahan berubah, kehalusan teknik warisan nenek moyang tetap dijunjung tinggi. Bukan sekadar tikar atau baku tradisi, seni kain kini berevolusi melalui penghasilan beg. Ia adalah gabungan inovasi moden dengan corak tradisi yang kekal estetik. Bagi komuniti Kayan, seni ini adalah jabatan ekonomi. Dari pedalaman, hasil tangan ini dibawa ke Bandar Miri, dihargai ramai sebagai karya seni, bukan sekadar barang keperluan. Api wae tu alam morok kami talak wae. Alam morok api wae. Kami na bangsa ni ke kami na berat ka. Nangapan kami udah parai ka na aru. Di keren ni ke usina pakai wae laan. Pakai ni na kami na. Keren ni. Sayo pa pakai ni laan. Na bek ka, naingan ka, tanya pakai tengelunau, tenyekap ka. Pakai ni na kami keren ni. Mendengar bicara daripada Puido atau nenek sendiri, jelas banyak perbezaan cara kerja dahulu dan sekarang. Cabarannya mungkin baru, namun semangat anyamannya tetap sama. Walau beralih zaman, ilmu ini terus diwariskan. Inilah janji kami agar seni anyaman Kayan terus subur dan tidak pudar di telan zaman.